Assalamualaikum, selamat datang. Hari ini saya cakap tentang Al-Quran, sebuah kitab petunjuk yang diturunkan oleh Allah untuk semua manusia. Ia menunjukkan kita cara hidup dan memberi kita ketenangan serta keselesaan. Tetapi Al-Quran bukan sekadar kata-kata. Ia ada banyak lapisan makna dan rahsia hebat yang tersembunyi di dalamnya. Sebahagian rahsia ini adalah berkaitan matematik. Mungkin Anda bertanya, matematik dalam Al-Quran? Ya, bunyinya macam pelik, tetapi Allah adalah Al-Musawwir, yang maha membentuk, yang maha mencipta rupa. Dia menciptakan alam semesta dengan aturan yang sempurna, dan setiap ciptaannya ada keseimbangan dan reka bentuk. Jadi tidaklah pelik jika kita jumpa aturan dalam firman-Nya juga. Corak-corak ini menunjukkan kita satu lagi sisi mukjizat Al-Quran. Dalam bab ini, kita akan terokai beberapa corak ini dan lihat bagaimana nombor-nombor muncul dalam Al-Quran. Perjalanan ini pasti menarik dan akan buat kita lebih menghargai Al-Quran. Jadi, mari kita mulakan perjalanan ini bersama-sama. Corak-corak matematik ini macam hiasan yang cantik, permata tersembunyi yang menambah keajaiban Al-Quran. Ia mengingatkan kita bahawa Al-Quran benar-benar daripadanya. Tiada manusia boleh menulis sesuatu seperti ini. Jadi apa maksud kita dengan corak matematik? Cuba fikirkan tentang kehidupan harian Anda. Anda nampak corak di mana-mana kan? Matahari terbit dan terbenam, musim bertukar, bunga ada di bilangan kelopak tertentu, dan lebah buat sarang madu dengan sel berbentuk heksagon. Ini semua corak dalam alam ciptaan Allah, menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Corak matematik ini tentang nombor dan bentuk, menunjukkan bagaimana benda-benda saling berkaitan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Apa nombor seterusnya? Anda tahu ya, 10. Ini corak nombor yang mudah. Ahli matematik kaji corak-corak ini untuk bantu kita faham dunia. Allah adalah sumber segala logik dan aturan dan ciptaannya mencerminkan ini dengan sempurna. Sekarang macam mana ini berkaitan dengan Al-Quran? Al-Quran juga ada struktur. Ia ada bab-bab dipanggil surah dan ayat-ayat dipanggil ayah. Surah dan ayah ini ada nombor dan perkataan serta hurufnya boleh dikira. Bila kita lihat nombor-nombor ini, kita jumpa sesuatu yang menakjubkan, corak. Corak yang disengajakan, yang rumit, macam jumpa kod rahsia. Corak-corak ini bukan untuk suka-suka atau kebetulan sahaja. Ramai ulama percaya ia adalah tanda-tanda daripada Allah, menunjukkan Al-Quran dipelihara dan tersusun sempurna. Tiada apa yang rawak dalam Al-Quran. Setiap perkataan, setiap huruf ada di tempatnya dengan sebab. Struktur matematik ini menambah kepada mukjizatnya. Yang mengenai seiring tingkat daily MC. Mari kita bercakap tentang sejenis nombor istimewa, nombor perdana. Nombor perdana ialah nombor bulat lebih besar daripada satu yang hanya ada dua pembahagi, satu dan dirinya sendiri. Ini menjadikan ia blok binaan asas bagi nombor, macam atom untuk jirim. Cuba fikir nombor 2. Ia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 2, jadi ia nombor perdana. Sama juga dengan 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kenapa nombor perdana penting? Dalam matematik, ia adalah asas. Setiap nombor bulat lain yang lebih besar daripada satu boleh dibentuk daripada nombor perdana. Ia macam unsur tulen berdiri sendiri, tak boleh dibahagi dengan cara yang istimewa. Keunikan ini memberikannya satu misteri dan kepentingan dalam dunia nombor. Keunikan inilah yang menjadikan kemunculannya dalam Al-Quran begitu menarik. Mungkinkah kehadiran mereka menandakan sesuatu yang istimewa? Mari kita terokai idea ini lebih lanjut. Ingat, nombor perdana ialah nombor bulat lebih besar daripada satu dengan tepat dua faktor, satu dan dirinya sendiri. Contoh, 2, 3, 5, 7, 11. Ia tak sama macam 4 atau 6, 2 darab 3. Konsep ini mudah tapi mendalam. Sekarang mari kita lihat jika kita boleh jumpa nombor-nombor istimewa ini dalam Al-Quran. Sekarang kita dah faham nombor perdana, mari kita cari dalam Al-Quran. Para pengkaji dah kaji nombor-nombor Al-Quran selama bertahun-tahun, melihat bilangan surah, ayat, perkataan dan huruf. Mereka dah jumpa beberapa perkara menarik. Contohnya, bilangan surah dalam Al-Quran ialah 114, yang bukan nombor perdana. Tapi nombor perdana muncul dalam cara lain. Cuba lihat bilangan ayat dalam beberapa surah. Surah As-108 ada 3 ayat, iaitu nombor perdana. Surah Al-Asr juga ada 3 ayat. Surah Al-Fatihah 1 ada 7 ayat, satu lagi nombor perdana. Ini surah-surah pendek, tapi sangat besar kesannya.
Menariknya, bilangan ayatnya adalah nombor perdana. Break mungkin menunjukkan mesejnya yang unik. Satu lagi nombor yang sering dibincangkan ialah 19, nombor perdana. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ada 19 huruf Arab. Ungkapan ini ada di permulaan 113 surah. Sesetengah pengkaji jumpa banyak corak berkaitan 19, mengatakan ia bertindak macam tanda tangan atau kod, melindungi Al-Quran daripada sebarang perubahan. Ini topik yang rumit dan banyak perdebatan, tapi idenya menarik. Nombor perdana unik dan tak boleh dibahagi. Mungkinkah kehadirannya menonjolkan aspek unik Al-Quran? Mesti menunjukkan kewesanan asas yang tak boleh dipakai. Corak-corak ini mengajak kita menganggap lebih di mendatang. Kita dah bercakap tentang nombor perdana. Sekarang, mari kita bercakap tentang nombor gubahan. Nombor gubahan ialah nombor bulat lebih besar daripada satu yang bukan nombor perdana. Ini bermakna ia ada lebih daripada 2 faktor. Ia boleh dibahagi dengan 1, dirinya sendiri, dan nombor-nombor lain juga. Bayangkan ia macam nombor yang terhasil daripada pendaraban nombor-nombor perdana. Ia tergubah daripada nombor-nombor lain. Mari kita ambil beberapa contoh. Nombor 4 boleh dibahagi dengan 1, 2 dan 4 menjadikannya nombor gubahan. 4 juga ialah 2 darab 2, 2 nombor perdana didarabkan. Nombor 6 boleh dibahagi dengan 1, 2, 3 dan 6 menjadikannya nombor gubahan. 6 ialah 2 darab 3. Nombor gubahan lain ialah 8, 9, 10, 12, 14, 15. Kebanyakan nombor yang anda jumpa adalah nombor gubahan. Ia menunjukkan kaitan dan hubungan antara nombor. Ia juga sebahagian daripada struktur Al-Quran. Nombor gubahan, dengan pelbagai faktornya, mungkin mencerminkan kekayaan dan kesaling hubungan Al-Quran. Ia menunjukkan bagaimana sesuatu dibina, struktur dan susunan. Susunan Al-Quran itu sendiri satu keajaiban, dan nombor gubahan mungkin memainkan peran dalam reka bentuk agung ini. Kita tahu jumlah surah dalam Al-Quran ialah 114, satu nombor gubahan. 114 boleh dibahagi dengan 1, 2, 3, 6, 19, 38, 57 dan 114. Contohnya 114 sama dengan 2 darab 57. Nombor ini mewakili keseluruhan himpunan surah. Satu himpunan pelbagai mesej, kisah dan hukum. Sekarang mari kita terokai satu lagi konsep matematik yang menarik, nisbah keemasan. Anda mungkin pernah dengar ia sebagai fi atau nisbah ilahi. Ia muncul di banyak tempat dalam alam semula jadi dan juga dalam seni dan seni bina. Ia nampaknya pemalar asas reka bentuk dalam ciptaan. Nisbah ini mencipta rasa keseimbangan dan kecantikan semula jadi. Allah telah menenun corak ini dalam ciptaannya. Kita dah lihat nisbah keemasan dalam alam, satu perkadaran yang menunjukkan kecantikan dan reka bentuk ilahi. Mungkinkah nisbah keemasan ini, fi ini, juga ditemui dalam Al-Quran? Sesetengah pengkaji dan ulama percaya ia ada. Satu dakwaan popular berkaitan dengan kota Mekah. Mereka mendakwa Mekah terletak pada titik nisbah keemasan relatif kepada geografi bumi. Jadi kita dah mengembara melalui beberapa idea matematik. Kita bercakap tentang nombor perdana, blok binaan yang unik itu. Kita lihat bagaimana kehadirannya dalam bilangan ayat mungkin penting. Kita bincangkan nombor gubahan yang mewakili struktur. Dan bagaimana ia mencerminkan kerumitan dan kesempurnaan Al-Quran. Kemudian kita terokai nisbah keemasan, fi, perkadaran menakjubkan yang ditemui dalam alam. Dan kita lihat dakwaan kehadirannya dalam Al-Quran. Apa semua ini beritahu kita? Ia beritahu kita Al-Quran bukan kitab biasa. Ia ada berlapis-lapis makna dan reka bentuk. Corak-corak ini sama ada mudah atau rumit, menunjukkan kepada sumber yang melampaui kemampuan manusia. Ia mencadangkan satu kecerdasan yang luas, pengatur yang sempurna. Itulah Allah SWT. Dia berfirman dalam Al-Quran, surah 41, ayat 53. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa ia adalah kebenaran. Pemerhatian matematik ini boleh jadi sebahagian daripada tanda-tanda itu. Tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Tanda-tanda yang menguatkan iman dan menimbulkan rasa kagum kepada pencipta. Penerokaan ini hanyalah permulaan. Ada banyak lagi corak nombor lain yang dibincangkan para ulama. Setiap satunya memberi sedikit gambaran tentang Al-Quran.
Anchor channel Sultan Elmi. Semakin anda menemukan sen, kazen telah anda temui.